Pam 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 pam. Fulfill by Shopee. Okay guys, so kalau kata korang mencari seketul portable fan ataupun kipas, ini antara yang korang boleh consider untuk dibeli lah. Jisoo Life Handheld Fan Life 9. Kalau korang baca dekat situ kan, antara benda yang best pasal Handheld Fan Life 9 ni, dia mempunyai ultra powerful wind, 5 speed wind adjustment, 5000 mAh battery capacity, ada safety lock, compact dan portable. Lepas tu bateri dia boleh tahan sehingga 18 jam. Itu apa yang dia claim lah. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Tada! Macam inilah rupa dia, cukup compact. So benda-benda lain yang ada dalam kotak dia ni termasuklah user guide, Type A to Type C charging cable dan juga lanyard. Kalau tengok dekat situ, dia ada USB-C punya port. Lepas tu ada tempat untuk kau gantung lanyard. Lepas tu dekat sini dia ada safety lock punya button. Dan dekat depan ni ada dia punya power button lah. Kau tekan sekali, dia punya kipas ni akan on pada speed 1. Lepas tu kalau kau nak up dia punya speed, kau tekan je sampai speed yang kelima. Kalau kau tekan selepas daripada speed yang kelima tu, dia akan off lah. Angin yang dihasilkan pada aku cukup nice, match lah dengan saiz kipas ni yang agak kecil dan agak compact ni kan. Tak adalah kuat sangat, tapi tak juga terlalu perlahan. So kalau korang rasa macam nak beli kipas ni, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay? So selain daripada barang yang aku tunjuk dekat korang tadi tu, korang boleh juga beli barang-barang yang aku duk selalu pakai dalam video-video aku. Klik aja dekat beg kuning tu, ada dekat situ.